Januari 2026, Pika dengan Hood akan balik ke Pahang. First time kita orang balik ni akan naik sleeper train. Kita nak packing hari ni pagi. Kita nak packing barang-barang. Ada yang barang yang dah siap packing, ada yang belum packing lagi. Are you ready? Yes? 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 Ready? Okey, ini barang-barang Hood yang kita dah siap packing. Semua letak dekat satu luggage dia je. Actually Pika sampai dekat stesen kereta api dah 8 suku. Lepas tu suami Pika pula nak pergi tapau makanan untuk Pika sebab Pika tak makan lagi. Sampai tempat parking tengok train dah sampai, memang rushing, memang kalut gila lah. Nasib baik tak tertinggal train je. Nasib baik suami Pika pun sempat tolong bawa luggage sampai ke beg Pika. Hood pun dah cry tengok ayah dia tak ikut sekali. Bye bye. Bukan Hood je sedih, Mami pun sedih tengok macam tu. Bye bye ya. Pika memang booking untuk ambil yang beg supaya senang nak tidur, dan Hood juga selesa. Untuk pengetahuan korang, yang ada beg ni hanya di coach 6 dan juga coach 7, and harga dia agak sedikit mahal daripada seat biasa lah. Tu beli tiket hari tu pun memang tinggal satu je upper bag ni, yang lain semua dah full. Yang uncle dan auntie tu nak pergi ke JB. By the way, Pika naik train ni daripada Tanah Merah, akan turun ke Mentakak Pahang. Memang dijangkakan selama 8 jam untuk sampai. Untuk tiket Pika ni yang upper bed ni daripada Tanah Merah ke Mentakak, seorang hanya RM32. Untuk Hood tak kena bayar lagi, bila 4 tahun ke atas baru di-charge. Bila pilih yang ada bed ni selesa untuk anak dan juga kita lah. Dia pun happy, nasib baik Mami bawa flash kat dia, kalau tak satu train ni dia akan explore. Ok, sedikit korang boleh tengok keadaan di coach 6. Kalau coach 7 pun sama macam ni juga. Kalau yang seat tu Pika tak sempat nak pergi. Jangan risau, tandas pun ada. Cuma kalau korang nak guna time train bergerak tu, goyang-goyang lah sikit. Disebabkan tadi pun terlambat, Pika tak makan lagi. So Pika dengan Hood pergi ke kafe. Kafe ni sebelah coach kita orang je. Dia coach 5. Dekat kafe ada macam-macam juga korang boleh makan. Yang Pika ni ada bertapau, so Pika makan je lah sebab nak selesa untuk ada tempat duduk dan meja. Tahu-tahu kita pun dah sampai dekat stesen kereta api Dabung. Lepas tukar pampers, minum susu, tepuk-tepuk, dah tidur. Untuk perjalanan yang panjang ni memang sangat recommend untuk ambil yang ada bed. Tapi korang kena booking awal-awal lah sebab memang akan sentiasa full untuk bed ni. Hood pun dah lena tidur, so Mami pun nak tidur juga. Bye. Lagi 5 minit nak sampai dah. So thank you ada yang tolong Pika untuk angkat lagi luggage berat. Alhamdulillah selama 8 jam kita dah sampai. Tapi bila kita naik train malam-malam ni, kita tak terasa sangat lama. Tahu-tahu dah sampai. Okay, so itu sahaja daripada Pika dan juga Hood Uthman. Pengalaman yang agak best juga, tapi kalau balik berdua ni kena kental lah kalau bawa beg baju.